PYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor mengusik bek tengah KL City FC, Gian Calok Gelai Foko tentang rekod tanpa kalah pasukan Lembah Kelang itu. KL City kekal tanpa kalah dalam 5 perlawanan apabila meraih kemenangan 3-2 ke atas Kedah Darul Aman FC, KDAFC. Paulo Jorge dan Shaun Gianelli masing-masing menyumbat gol buat The City Boys. Milos Gordic dan Fazrul Daniel membalas buat Kedah. Selepas perlawanan, Gelai Foko memuat naik gambar KL City kini belum tewas dalam 5 perlawanan di X. Ini mendorong Tunku Ismail memuat naik komen ini, bila anda sampai 80 perlawanan, maklumkan kepada saya. Bekas bek tengah Melbourne Victory itu tidak kering gusi membaca usikan baginda. Pada masa sama, Gelai Foko memaklumkan beliau akan berusaha membantu KL City mencapai penanda aras yang ditetapkan Johor Darul Ta'zim, JDT. Masih jauh lagi, tapi sedikit demi sedikit, saya akan bekerja keras setiap hari untuk membantu pasukan saya untuk hampiri rekod itu sebaik yang mungkin. Itulah penanda aras, buat pasukan, ujarnya. Sebaik melihat maklum balas bersemangat bek tengah KL City, Tunku Ismail membalas, itulah semangat yang kita nak. Bagus untuk anda. Sejak menyertai KL City pada 2020, Gelai Foko sudah merekodkan 111 penampilan, 4 gol dan 1 bantuan gol. Beliau juga merupakan antara calon naturalisasi yang berpotensi mewakili Harimau Malaya di peringkat antarabangsa.